Yelah, lain-lain anak, lain dia punya pengalaman dia kan. Dia daripada kecil lagi. Daripada kecil dia demam. Kalau demam memang penuh ulcer sampai kita orang kena duduk dalam ward hospital, kena berkampung dekat ward tu. Kalau dia sakit tu rasa macam takut sikit lah sebab kerap sangat dia sakit kan. Jadi bila sekali tu masa dia darjah 4, akak perasan dia ni jarang pergi toilet untuk membuang air besar kan. Budak-budak ni kalau dah besar ni dia orang perahsia. Sakit ke apa dia orang rasa. Sampai dah kronik sangat tu baru nak beritahu mak. Jadi kan kita dengar budak-budak kecil pun sekarang ada kanser usus lah, itu lah ini pun semua kan. Sedih pun ada, takut pun ada. Sebab kita bila tengok anak tu sembelit tu, kita pun takut. Tanyalah berapa lama dah tak buang. Dia kata dah 3 minggu. Tapi dia makan macam biasa, selera makan macam biasa. Jadi kita pun pelik lah. Alhamdulillah bila ada kawan akak introduce akak rasa junior ni, akak bagi dia makan. Sedap, jangan risau. So bila dia makan tu, sedap makan. Jadi akak suap dia 2 sudu besar. 2 sudu besar pagi. Akak tambahkan lagi 2 sudu besar tengah hari dan 2 sudu besar malam. Dalam masa sejarak sebulan tu, akak nampak daripada 3 minggu tukar pada 2 minggu. Lepas tu bertukar kepada seminggu. Sejak tu daripada 2 minggu tu nampaklah dia pergi toilet, kata dia okey. Hari-hari akak tanya dia, dah buang dah ini? Belum lagi Umi. Dah buang dah? Belum lagi Umi. Suap lagi. Dah buang dah? Dah. Hari ni dah buang dah. Kak. Mula najis tu ada najis kambing. Lepas tu ada yang lama-lama baru nampaklah macam biasa apa semua kan. Jadi bila makin kerap kita pergi tengok tu, kita tanya dia, kita pantau dia, barulah lagi nampaklah lagi cantik dia punya perjalanan penghadaman dia tu. Alhamdulillah akak memang gembira sangat sebab bila kita bagi dia makan pun, dan sekarang nampaklah selera makan dia makin bertambah. Bila dia selepas daripada sistem penghadaman dah okey, dah orang kata dah hari-hari membuang, selera makan dia pun bertambah. Memang kita rasa seronok lah tengok dia aktif balik. Dia aktif, cuma ni akan lebih aktif, dan dia main hoki apa semua, wakil sekolah semua. Jadi maknanya tak ada halangan dah untuk dia nak bergerak bebas sana sini semua kan. Jadi akak pun tak risau sangat lah, tak payah nak fikir dah lepas ni nak pergi hospital, nak pergi ambil ubat sembelit ke apa ke, tak payah. Saya sarankan ibu-ibu di luar sana menggunakan Kasih Junior untuk anak-anak lebih sihat, lebih cergas, sistem imun yang lebih tinggi.